pajak emas 99 untuk beli barang kemas 916. Bijak ke? Nampak macam kita tukar emas kepada emas, tapi tunggu dulu. Sebab kalau salah kira, kita bukan tambah aset, kita sebenarnya tambah hutang. Tapi kalau matlamat saya nak tambah gram dan kukuhkan kewangan, saya tak pilih cara ni. Kenapa? Kita tengok apa yang sebenarnya berlaku, ya. Mula-mula kita ada emas 99 yang dah pun menjadi milik kita. Tak ada hutang, tak ada komitmen. Kemudian kita bawa emas ni pergi arah Nu. Kita cagarkan emas dan dapat sejumlah tunai. Tunai tadi kita gunakan pula beli barang kemas 916. Barang nampak macam best kan? Gold bar masih ada dekat Ranu. Barang kemas pun ada dekat tangan. Emas aku dah ada jadi 2. Belum. Sebab emas 99 tadi masih bercagar. Untuk mendapatkan semula, kita kena bayar balik pembiayaan dan kos berkaitan mengikut terma arah Nu. Barang kemas 916 kita pula yang kita beli ni mungkin boleh upah atau premium. Jadi sekarang kita ada satu lagi tanggungjawab hutang yang perlu kita selesaikan. Sebab itu, bila melibatkan emas, jangan tengok aku dapat berapa ringgit. Saya lebih suka nak tengok akhir sekali berapa gram bersih yang saya ada dan berapa kos yang saya sedang tanggung. Contohnya, kita pajak 10 gram emas 99. Tanya 4 perkara. Berapa tunai yang kita dapat? Berapa gram 916 yang kita beli? Berapa kos untuk menebus semula emas 99 dan dari mana datangnya duit untuk menebus? Kalau jawapan kepada soalan terakhir itu adalah nanti fikir, yang itu saya risau. Sebab pada saya arah Nu adalah alat kewangan, bukan duit percuma. Ia boleh menjadi sangat berguna kalau kita faham cara menggunakannya dan sudah ada pelan pembayaran. Tapi, kalau saya pajak gold bar semata-mata sebab teringin nak beli gelang baru, secara peribadi saya lebih suka emas 99 ni simpan je. Nak barang kemas 96, kumpul je yang baru. Kumpul sedikit demi sedikit, ikut kemampuan. Bila duit atau gram dah cukup, barulah beli barang kemas yang kita nak. Dengan cara macam ni, saya tak perlu mencipta hutang baru semata-mata untuk bergaya. Ingat satu perkara, jangan ciptakan hutang pada emas yang sudah menjadi milik kita semata-mata untuk membeli emas yang kita mau pakai. Barang kemas ni memang cantik, tapi bagi saya lebih cantik kalau tangan ada gelang, gold bar masih ada dan kepala tak pening fikir-fikir nak tebus arah Nu. Jadi sebelum pajak emas untuk beli emas lain, jangan tanya je boleh ke? Tanya berbaloi ke selepas dah kira semuanya. Kalau tuan-puan nak belajar cara kumpul emas sedikit demi sedikit tanpa perlu mengganggu emas yang dah ada, boleh rujuk video saya pinkan. Saya akan bantu tunjukkan cara nak bermula mengikut kemampuan masing-masing. Emas, pasport kekayaan kita semua.